Hai, mula-mula kita masukkan susu. Tuang. Kita masukkan susu kotak ya. Lepas tu whipping cream sikit. Nak kasih dia lemak. Susu sejat. Susu pekat. Kita tuangkan ya. Tuangkan slow. Sekejap kita masukkan 1 tin. Kemudian kita kacau sampai dia larut. Saya masukkan sedikit garam ya, nak bagi dia rasa lemak-lemak sikit. Air tin yang dalam buah-buahan jangan dibuang. Kita masukkan semula air leci. And then kita masukkan esen vanila ya, sebab kita nak bagi dia wangi. Okay, kita kacau slow. Dan saya masukkan mangga. Buah mangga yang dipotong dadu potong kecil-kecil tau, yang potong besar tercekik nanti ya. And then saya masukkan strawberry sepotong nipis-nipis. Masukkan strawberry satu-satu. Masukkan habis semua. Dan saya kacau. Saya masukkan buah peach yang dalam tin ya. Okay, kita masukkan. Kita masukkan semua 1 tin yang dah dipotong halus dipotong dadu, maafkan saya. Okey, sekarang kita masukkan buah laici. Laici. Masukkan 1 tin laici ke dalam koktail kita. Lepas tu saya ada buah campuran mixed fruit ni yang dalam tin lah. And then kita tuangkan mixed fruit tu dalam koktail kita. Kita kacau. Ini yang paling best. Kacau. And then saya masukkan sedikit sumi ya, jelly. Ini kita boleh masukkan sikit ya, untuk nak bagi naikkan warna dia. Kita kacau sampai semua sebati. Sampai dia mesra gitu. Okey, kacau slow laju-laju Kang. Hancur jeli awak tu. Okey, ni cawan saya dah sediakan. Saya dah letak ais siap kat dalam tu. Cake ready. Kita tuangkan. Masukkan sikit. Okey, ada terjatuh pula. Okey, tak apa. Kita tuangkan baki tu. Okey, tuangkan slow. Sedapnya. Dah siap dah 1 cawan. Next, kita akan masukkan cawan satu lagi. Tuangkan perlahan-lahan. Nampak tak musim-musim panas ni kena air sejuk macam ni, hilang dahaga kan. Tuangkan sampai habis. Itu buah dia. Kan kita tuangkan slow sampai dia penuh. Okey, dah siap. Cawan pertama, cawan kedua, cawan ketiga, cawan keempat. Dah siap. Kita punya koktail. Mengancamkan. Boleh hilang dahaga ni. Dah siap 4 cawan, seorang 1. Jika resepi ini bermanfaat, sila share, like dan follow. Terima kasih.